Ismail Sabri sebelum ini mengelak daripada hadir ke SPM dengan alasan uzur, memaksa SPRM melawat doktornya pada 7 Mac bagi mendapatkan kepastian tentang bila beliau boleh memberi keterangan. Sehingga minggu ini, SPRM telah merekodkan keterangan daripada 36 saksi bagi membantu siasatan dan 23 lagi saksi baru dikenal pasti serta bakal dipanggil. Sementara itu, Presiden UMNO Zahid Hamidi dalam kenyataannya kepada UMNO Online menegaskan bahawa UMNO tidak terjejas oleh siasatan yang sedang dijalankan. Katanya, parti menganggap kes ini sebagai isu peribadi. Ismail Sabri disiasat di bawah Akta SPRM 2009 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001.